Akan ada satu perang besar yang akan berlaku pada tahun 2030 ni. Kehilangan atuk aku ialah bukti pertama. Kebangkitan-kebangkitan semua ni ialah untuk melawan tangan gaib. Dalam catatan atuk aku tu, ada satu benda penting. Negara kita terdiri daripada 3 pilar. Pemerintah, penguat kuasa dan rakyat. Kau kuasai semua benda ni, kau kuasai negara kita. Dan dalam catatan Wan Daim, tangan gaib ni, dia tak akan masuk macam tu je. Dia akan masuk perlahan-lahan, senyap-senyap, manipulate kita dan lepas tu lah, diorang akan ubah pilar tu. Kau nampak apa yang aku nampak? Pemerintah, diorang target kudrat. Sekolah elit yang lahirkan kelas pemerintah negara. Dekat sinilah pemimpin dibentuk. Dan dekat sini, mereka tanam pengaruh. Penguat kuasa pula, diorang guna organisasi jenayah dan keganasan sebagai tangan kotor. Macam dadah terkenal dekat Terengganu tu, atau kumpulan teroris yang keluar dekat berita, Al-Minas. Tak pun yang baru-baru ni, kes bom dekat tengah bandar tu. Semua ni bukan sekadar jenayah. Ini pelaksanaan pasukan tangan gaib. Kau nampak apa yang aku nampak? Dan rakyat pula yang paling mudah dimanipulasi. Ada yang asalnya penguat kuasa bertukar menjadi senjata. Tapi sepanjang sejarah, tangan gaib tak gerak tanpa halangan. Macam dekat Kudrat, tahun 2005, seorang pelajar dah pecah tradisi pilihan raya diorang. Berapa lama dah pilihan raya ni jadi? Pilihan raya ni dah ada dari Empayar Melaka lagi ke? Macam tu ke Hang Tuah jadi Laksmana Melaka? Atau macam anggota polis yang membentras jenayah-jenayah besar? Menghentikan rancangan mereka. Power. Macam Super Cops. Dan yang paling latest, seorang vigilante, Kluang Man, yang selamatkan kita semua dari rancangan tangan gaib. Dan selain diorang ni, dah ada satu unit rahsia. Apa yang macam kita tahu? Special Ops Commando, VET-69. Dekat US, Delta Force. Mereka tak disahkan kewujudan. Macam Tim 3. Siapa Tim 3 ni sebenarnya? Diorang ada kaitan ke dengan perang yang akan berlaku dekat negara kita ni? Dan kenapa kerajaan negara kita nak kena tubuhkan satu organisasi rahsia? Kau nampak apa yang aku nampak? Kalau kau nak tahu lagi banyak pasal rahsia negara kita, tunggu next episode. Wan Daud, logging out.